Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzah Noliana binti Afendi. Nombor matrik KID 2406041440. Nama saya Aufa Atira binti Auzan Amni. Nombor matrik KID 2406044137. Nama saya Amira Safa binti Muhammad Afandi. Nombor matrik KID 2406044136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin bawa tuan-tuan dan puan-puan menyelami kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Seorang hamba yang hina tetapi diangkat Allah menjadi insan yang mulia. Beliau ialah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal lahir sebagai hamba di Mekah, bekerja untuk seorang pembesar Quraisy yang zalim bernama Umayyah bin Khalaf. Beliau miskin, kulitnya hitam, tiada siapa peduli. Tetapi dalam hati Bilal ada sinar iman. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia kepada Islam, Bilal terus beriman. Namun berita itu sampai ke telinga tuannya dan bermulalah penderitaan. Bilal diheret ke tengah padang pasir. Tubuhnya dibaringkan di atas pasir membara. Sebuah batu besar ditekan di atas dadanya. Umayyah berkata dengan angkuh, "Wahai Bilal, tinggalkan agama Muhammad." Tetapi apa jawapan Bilal? Dengan nafas tersekat, suara yang hampir hilang, dia tetap berkata, "Ahad, Ahad," yang bermaksud Allah yang Esa, Allah yang Esa. Subhanallah, walaupun jasadnya terseksa, imannya tetap teguh. Melihat penderitaan itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang lalu membeli Bilal dengan harga yang mahal. Abu Bakar kemudian membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayangi. Bilal dikurniakan suara yang merdu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihnya sebagai muazzin pertama dalam Islam. Bayangkan, setiap kali azan berkumandang di Madinah, suara Bilal lah yang menyeru umat Islam kepada solat. Dan saat paling agung, ketika Fatu Makkah, Bilal berdiri di atas Kaabah melakukan azan dengan penuh kebesaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari itu dunia menyaksikan seorang hamba yang dahulu dihina, kini dimuliakan Allah di tempat paling suci. Namun, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, hati Bilal hancur luluh. Beliau tidak lagi mampu melakukan azan. Setiap kali sampai pada lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, air matanya mengalir deras. Bilal akhirnya berhijrah ke Syam. Tetapi suatu malam, beliau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak menziarahi kami?" Bilal segera kembali ke Madinah. Dan pada hari beliau melakukan azan sekali lagi, seluruh penduduk Madinah menangis. Mereka rasa seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Hadirin sekalian, kisah Bilal mengajarkan kita, yang pertama, teguhkan iman walau diuji sesusah manapun. Yang kedua, persaudaraan Islam itu indah seperti Abu Bakar yang membebaskan Bilal. Yang ketiga, dan kemuliaan bukan pada harta, rupa atau kedudukan, tetapi pada takwa. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang hamba yang hina pada pandangan manusia, tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga suaranya menjadi seruan Islam yang pertama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.